Assalamualaikum. Puasa ke tak? Sekarang kita berada di Dapur Manis, Bazaria Pantai Dalam, dan kita tengah pack makanan. Nak buat apa ni? Sekarang, hari ni kita ada projek Orang Baik Ramadan, anjuran altruis. Kita nak edar pack berbuka sebentar lagi. Jom kita tengok. Perkenalkan, saya Haja Sekma yang terlibat dengan program Orang Baik ni untuk infak kuih untuk berbuka puasa, dan penerimaan orang pun alhamdulillah lah. Dan saya pun dengan Afis ni dah setahun. Ada ni kan, saya ada join dengan dia. Alhamdulillah banyaklah manfaatnya yang kita dah kongsi dengan orang ramai. Banyak. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita berada di depan Masjid Jumhuriah. Korang boleh tengok belakang ni. Kereta bersusun dengan motor semua. Mungkin masa dah nak dekat ni berbuka. Tadi dengan keletihannya, kesesakannya, ada yang tak sempat lagi nak beli juadah berbuka. Jadi walaupun panas ataupun nak hujan ni, kita turun dengan usaha kecil ini untuk kita buat projek Orang Baik Ramadan, yang mana kita akan edarkan pack makanan kita. Hari ni kita target 100 orang. So, anjuran altruis. Nak bersama-sama? Jom sama-sama kita edarkan pack makanan. Let's go. Halo. Boleh ni? Makanan berbuka. Tambah berpuasa, buka puasa, kita daripada Orang Baik altruis. So kita ada pack makanan berbuka hari ni. Tajan orang ramai, insya-Allah. Doakan. Okey. Dapat dah? Belum. Belum. Tambah berbuka. Masih rezeki masih Daripada Orang Baik altruis. So kita menyampaikan sumbangan daripada orang lain. Haji ada doa ke untuk orang lain menyumbang? okey. Semoga murah rezeki dan juga sihat berbadan. Amin. Selamat berpuasa. Amin, insya-Allah. Terima kasih Haji. Pandu baik-baik. Okey. Selamat buka puasa. Okey, Assalamualaikum bang. Selamat berbuka. Okey, terima kasih. Dari mana? Daripada sini. Daripada sini je. InsyaAllah. So kita daripada altruis, projek Orang Baik. So kita bagi orang makanan berbuka. Jadi kena bagi pada orang baik lah. Ni semua orang baik. Lepas tu kita pilih. Amin, insyaAllah. Okey. Terima kasih. Teruskan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Dari mana? Belakang ni je. Okey. Puasa hari ni insyaAllah. Alhamdulillah. So sama berbuka ni daripada altruis, projek Orang Baik. So kita bagi makanan semua. So apa perasaan tiba-tiba dapat makanan buka puasa? Dah alhamdulillah lah. Mudahkan rezeki lah. Amin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Pandu baik-baik ni. Okey. Alright. Sama-sama. Apa khabar? Dari mana? Dari mana? Kamal Garun. Nama tu. Ni abang kawasan ni. Ya, di masjid. Ini abang. Jual bubur. Haji jual bubur kat mana? Tempat tu. Tempat tu. Okey, so pada yang penonton jangan lupa singgah ke bubur apa? Murah rezeki. Murah rezeki, insya-Allah. Jumpa lagi tahun depan. Amin. Okey Haji, selamat. Baik-baik jalan. Selamat, ni mana bang? Nama? Nama saya Kamarul. Kamarul dari? Dari mana? Ini Taman Dasar. Sini je lah. So bila dengar tak altruis Orang Baik? Ada dengar. Bukan kata kek. Kerja kat situ. Okey. So ni tambah lah. Tambah makanan kata okey. Sana kedai makan? Ya. Okey. So kita tambah Boleh. Assalamualaikum. Kita daripada Orang Baik. Edarkan pack berbuka puasa. Terima kasih. Dari mana bang? Daripada Kasing. Kasih. Nak pergi mana?
ronda-ronda cik. Ronda-ronda cari makanan dah ni. Okey. InsyaAllah selamat berbuka. Raya kat mana tahun ni bang? Hari tahun ni kat sini. Raya kat sini je. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat ni puasa. Awal lagi. Masih Dari mana? Dari sini? belakang ni. Belakang ni je. Okey. Okey, Assalamualaikum Dr. Syafawi. Alhamdulillah kita dah edah hari ni dekat 100 pack dekat Masjid Jumhuriah Taman Datuk Harun. Jadi kita nak tanya orang kuat altruis, macam mana datangnya idea projek orang baik ni? Alhamdulillah. Kalau ikutkan idea datang orang baik ni sebenarnya bila kita pergi ke luar negara lah untuk belajar kan, saya ada tengok di mana ada tempat-tempat orang mereka buka some sort of macam food stall ataupun food truck kan untuk orang dapat makanan secara percuma atas dasar just pemberian orang saja. So obviously kita ada culture macam buat majlis makan lepas macam orang yang meninggal atau apa kita buat makan. Tapi mereka tak. Mereka bagi makan kepada orang umum dan mereka buka stall-stall macam ni, food truck di kawasan umum untuk bagi makan pada semua orang. So intentionally orang baik ni adalah pemberian makanan kepada semua lapisan masyarakat. Semua orang boleh dapat manfaat. Dan pada masa yang sama, orang yang memberi juga, semua jenis orang boleh memberi. Jadi bukan kita target kepada cuma orang-orang yang susah atau orang. Tapi orang contohnya untuk Ramadan kali ni ada juga kami target di kawasan-kawasan di mana orang tak sempat berbuka. Jadi orang yang lambat bekerja. Jadi semua lapisan masyarakat dapat manfaat daripada makanan percuma. Bukan cuma orang yang susah yang commonly orang buat lah. Yang mana orang mungkin tak sempat lah nak buka puasa. Betul. At least dia ada makanan nak berbuka kan. Kadang-kadang kita pun ada pengalaman tu kan, pergi ke kawasan-kawasan macam MRT, LRT kan, mana kalau macam kita terikat dengan masa-masa kereta api tu sendiri kan. Jadi kalau macam kita 6:30, 7 tu memang very rapat lah nak sampai ke rumah kan. Jadi bantuan-bantuan macam ni orang berbuka puasa. Dan itulah sebenarnya bila kita sebut pasal hadis mengenai orang yang memberi makan orang berpuasa, pada waktu tu kan betul-betul dia bagi makan masa orang untuk berpuasa, bukan masa orang dah kenyang orang dapat makan juga kan. Dan kita dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa mengurangi pahalanya, insyaAllah. Saya rasa besarnya dekat situ di mana Allah jadikan kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang tu berpuasa. Subhanallah. Mudah-mudahan saya dapat sikit lah pahala-pahala orang puasa kan dapat Datuk Harun ni. InsyaAllah. Saya tolong distribute hari ni insyaAllah. Ya, itulah tujuan kita insyaAllah. Okey bang, berapa hari ni pack kita distribute? Hari ni Alhamdulillah kita ada 100 pack yang kita distribute dekat kawasan depan Masjid Jumhuriah ni. So memang banyak orang kawasan sini dan kebanyakan orang kawasan sini pun orang yang consider area B40 lah. Tapi Alhamdulillah lah kita kat sini memang tujuan kita dengan penderma untuk laksanakan amanah ni bagi pack iftar ni lah kepada orang-orang kawasan sini insyaAllah. Yang saya tengok tadi ada ramai bersama saya distribute makanan. So ada berapa sebenarnya volunteer? Okey. Kekuatan tim altruis ni. Alhamdulillah untuk hari ni kita ada lebih kurang 8 orang yang turun lah untuk kita bagi pack pada hari ni lah. Termasuk ada tim esko kita, sukarelawan kita, staff kita. Alhamdulillah. Untuk bulan Ramadan ni insyaAllah kita target buat selama 27 hari. Setiap hari? Setiap hari. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih lah kepada para penderma, mostly daripada kalangan kawan-kawan saya juga. Alhamdulillah. Dan tapi kalau di luar Ramadan biasanya projek orang baik ni kita buat distribution pada hari Jumaat lah. Tujuan yang sama juga untuk kita sebarkan kebaikan pada semua orang. Dah ajak semua orang jadi orang baik. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah dah habis episod pertama kita projek Orang Baik Ramadan. Yang mana hari ni kita dah distribute 100 pack makanan berbuka. Jadi Alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang dan kita doakan agar semua yang hari ni volunteersnya kami dan semua penerima terinspirasi untuk menjadi orang baik. Apabila kita tengok hari ni untuk kita memberi sumbangan tak semestinya kita kena kaya, kita kena berada kan. Yang penting kita perlu cakna peduli tentang apa yang berlaku di sekeliling dan bersama-sama dan jadi sebahagian dalam proses kebaikan dan proses
menjadi orang baik ini, insyaAllah. Dan anda nak tahu kita ada lagi 4 episod, nak tahu dekat mana, nantikan untuk episod seterusnya. Baik, so sekian daripada saya, Habib Izzin. Kita jumpa dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.